Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan berkaitan kemahiran berfikir dalam pendidikan yang kami dapat melalui Cikgu Suhaila, iaitu salah seorang guru daripada SMK Bukit Katil dan mengajar mengenai multimedia. Baik, ini adalah ahli kumpulan kami, terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Iqbal bin Azri. Saya Alif bin Muhammad Alif Brown. Saya Muhammad Aziz Iqbal bin Azman. Saya Azim Hakimi bin Muhammad Nizam. Saya Muhammad Azmin bin Ahmad. Jadi objektif pembentangan kami ini merujuk kepada mengenal pasti kefahaman guru tentang konsep kebat itu sendiri, yang mana konsep kebat ini dah dimulakan pada tahun-tahun yang lepas. Jadi kedua objektifnya ialah mengenal pasti cabaran tentang pelaksanaan kebat itu sendiri, dan yang ketiga ialah menganalisis strategi guru untuk mendapatkan atau mengalahkan pemikiran yang lebih kritis dalam kalangan pelajar. Okey, untuk slide seterusnya ialah tahap kesediaan murid. Soalan, bagaimana tahap kesediaan murid dalam menerima soalan atau tugasan kebat? Okey, murid kurang aktif masa pembincangan. Kedua, belum dapat menyelesaikan masalah yang memerlukan pemikiran kreatif dan kritis. Tiga, tidak mampu menganalisis atau menilai soalan dengan baik. Dan terakhir, carangan. Lakukan latihan secara berperingkat dari mudah ke sukar dan wujudkan suasana pembelajaran selamat dan menyeronokkan. Okay, next. Seterusnya, isu yang paling susah untuk inovasikan BBM berkaitan tahap kesediaan murid dalam menerima soalan tugasan kebat. Murid kurang bersedia kerana yang pertama sekali ialah murid kurang aktif dalam memberi idea semasa pembincangan. Okey, yang seterusnya, murid masih belum menganalisis serta menilai suatu soalan. Okey, yang lagi sekali ialah murid masih belum boleh menyelesaikan masalah kritis dan kritis. Okey, untuk cadangan fokus inovasi BBM, meningkatkan pelibatan murid dalam aktiviti kebat melalui penggunaan bahan bantu mula mengajar, interaktif berasaskan aktiviti hands-on melalui gam ular, dan terdapat beberapa soalan berkaitan subjek multimedia untuk menarik minat pelajar. Ini merupakan BBM kumpulan kami, iaitu kami menggunakan gam ular yang kita akan menerangkan cara bermainnya. Yang pertama, tentukan giliran kumpulan, minta wakil kumpulan dan talian item belum. Yang kedua, baling nada dan gerakan daru mengikut bilangan yang diperoleh. Yang ketiga, kalau dapat 6, boleh baling lagi sekali. Yang keempat, kalau buah gerakan jatuh di kotak yang bertanda, kumpulan tersebut perlu cabut, baca dan jawab soalan, tak boleh tengok buku. Yang kelima, semua murid perlu salin soalan yang dibaca dalam buku latihan. Yang keenam, kalau jawab betul, boleh teruskan dengan giliran kumpulan lain. Kalau jawab salah, perlu undur satu langkah ke belakang. Yang ketujuh dan terakhir, kumpulan yang sampai di kotak terakhir dikira sebagai pemenang. Ini merupakan kotak yang mengandungi soalan berkaitan tajuk multimedia. Okay, kita buka satu contoh soalan. Okay, soalan yang tertulis di sini, apakah maksud multimedia? Okay. Itu contoh untuk soalan. Dan ini merupakan dadu yang kami gunakan untuk menggunakan BBM dan mulai ni. Kenapa kami menggunakan BBM dan mulai ini? Kerana kita boleh dapat menarik perhatian pelajar dan pelajar tidak bosan untuk belajar subjek multimedia ini, dan seterusnya memberikan keseronan kepada mereka. Seterusnya saya akan menerangkan cara bermain dan mulai ini. Okay. Azim akan membaling dadu. Okay, gerak satu. Dan Azim akan ambil satu soalan. Dan Azim akan baca soalannya. Okey, soalan yang pertama, apakah maksud multimedia? Okay, multimedia merujuk kepada penggunaan pelbagai kandungan
secara serentak untuk menyampaikan maklumat kandungan atau isi yang penting. Okey, jawapan betul. Jadi ini adalah sesi temu bual kami bersama Cikgu Suhaila dan juga ahli kumpulan kami. Jadi kami menggunakan platform Google Meet untuk kami dapatkan info-info dan bertanyakan tentang soalan persediaan kebat dan juga berkaitan objektif daripada temu bual yang kita rancang ini. Itu saja daripada kumpulan 2. Jadi sekian, terima kasih.